Ini lah, aku gunakan mic daripada Insta360, built in sekali dengan GPS, built in dengan mic. So jom kita test dia punya audio quality macam mana. Let's go. Hasbi cakap kat aku dia pernah sampai dia pakai mic daripada Insta360 ni, dia letak dalam helmet. Balik rumah bengkak hidung dia, Mat. Bengkak ke apa aku tak ingat lah, tapi dia pun hadapi masalah yang sama macam apa yang aku rasa. Cumanya hari ni aku malas nak pakai external mic Zoom tu sebab kabel bagai tu. So aku nak cuba give it a try lah sekali lagi nak pakai mic Insta360 ni. Macam kau tengok ni dia mic dia. So korang rasa macam mana? Audio quality dia okey ke tak okey? Korang dengar jelas ke tak jelas bila aku buka visor dan juga bila aku tutup visor? Cuba korang komen sikit. Bagi aku lah, lepas aku dengar beberapa footage aku dengan mic ni, ada beberapa features yang aku suka sebenarnya, dan ada juga yang tak suka. Macam yang tak suka obviously kau tengok lah dia punya sizing besar macam mana kan. Memang kalau tak letak helmet ni agak susah lah. Dan satu lagi benda yang aku tak suka, dia tak ada internal jack mic untuk kau letak lavalier mic. So sayang lah, patutnya ada, at least lah ada benda tu aku rasa. Tapi still lah tak fully utilize untuk wireless mic kan. Still aku nak kena pakai lav mic tu, kira macam external mic dah. Tapi at least lah kalau dia ada, memang aku bersyukur sangat lah kan. At least aku boleh letak mic dalam poket, pasal aku boleh selit je lav mic dekat dalam helmet aku. Sebab yang aku suka je, benda yang aku suka sebab ni dah ada built dengan GPS tu. GPS patut sekali dengan mic. So dia macam 2 in 1 terus lah.